korang pernah terfikir tak? Apakah ciptaan manusia yang paling hebat manusia pernah ciptakan? Ataupun apakah ciptaan yang paling hebat manusia pernah buat? Okay, jom kita try cari dekat Google. What is the greatest human invention in history? Wheel. Fire. Wheel. Apple personal computer, agriculture, language, fire, printing press, steam engine, light bulb, hand axe, printing press, light bulb, airplane. Okay, bila kita search dekat Google, memang kita akan jumpa banyak pandangan daripada orang ramai mengenai what is the greatest invention in history. Tapi dalam banyak-banyak tu semua, tak ada satu pun yang cakap duit sebagai the greatest invention in history. Yes, duit. Penciptaan duit adalah antara ciptaan yang terhebat di dalam sejarah manusia. Korang setuju tak? Sebelum duit diciptakan, manusia menggunakan sistem pertukaran barang ataupun lebih dikenali sebagai sistem barter untuk bertukar barang di antara satu sama lain. Sebagai contoh, Carol ada sawi, korang ada kambing, and then tiba-tiba hari ni korang rasa korang macam nak makan sawi. So korang pun pergi ke rumah Carol sebab dekat rumah Carol ada sawi, and then korang pun minta dekat Carol, Rol, minta kau punya sawi sikit. Hari ni aku macam nak makan sawi lah. And then Carol pun cakap dekat korang, aku nak kau punya kambing seekor. Boleh? Deal Jadi dekat situ Carol dapat kambing, korang dapat sawi. Dengar macam tak adil kan? So tadi tu adalah permulaan kepada sistem barter. And then pada satu hari Carol rasa macam Carol pula nak makan kambing. And then Carol pun pergi ke rumah korang sebab rumah korang ada kambing. And then Carol pun cakap dekat korang, weh, aku nak minta kambing kau seekor, aku bagi kau aku punya sawi. Okey tak? Pada masa tu korang tak ada rasa nak makan sawi macam sebelum ni. Sebelum ni korang nak makan sawi kan? Tapi pada masa ni korang tak ada rasa nak makan sawi. And pada masa tu juga baru korang terfikir, tak berbaloi ya, kambing tukar dengan sawi. And korang pun cakap, aku tak naklah tukar dengan kau punya sawi tu. And then Carol cakap dekat korang balik, hari tu okey je, hari tu sebab aku nak makan sawi, sekarang aku tak ada rasa nak makan sawi. Korang cakap macam itu. So dekat situ ada timbul satu pertelingkahan ataupun ketiadaan persefahaman di antara kedua belah pihak sebab kedua-duanya tidak mempunyai kemahuan yang serentak. Carol memang ada kemahuan untuk membuat pertukaran antara Carol punya sawi dengan korang punya kambing, tapi korang tak ada kemahuan untuk tukar kambing korang dengan Carol punya sawi. Tiada kemahuan yang serentak, maka pertukaran tidak berjaya, guys. Sistem barter ni dia bermula pada tahun 6000 sebelum Masihi ataupun ianya bermula pada zaman Neolitik. So zaman yang seterusnya adalah zaman yang betul-betul sebelum duit diciptakan. Sikit lagi duit nak diciptakan, tapi zaman ni masih lagi berada di dalam zaman sistem barter, iaitu zaman yang di mana teh, garam, senjata adalah antara barang yang sangat berharga pada zaman tu. Dan barang-barang tu semua dijadikan sebagai duit untuk membuat pertukaran. Benda tu bukan duit tau. Dia bukan duit tapi dijadikan sebagai duit. Sebab pada masa tu duit belum lagi diciptakan. Maka mereka menggunakan barang-barang tu semua untuk membuat pertukaran sebab barang tu semua sangat-sangat berharga, guys. Sebagai contoh, Carol ada seguni garam and then Carol nak korang punya kambing. And pada masa tu korang confirm akan setuju untuk tukar dengan Carol punya garam sebab garam pada masa tu adalah antara barang yang sangat-sangat berharga. Kenapa Carol cakap macam itu? Sebab pada zaman Empire Rom kuno, askar-askar Rom dan juga pekerja-pekerja yang menjaga jalan raya akan dibayar dengan menggunakan garam. Mereka akan menerima segenggam garam untuk satu hari bekerja, guys. Itu kira macam diorang punya gaji lah pada masa tu, guys. And finally, pada tahun 800 ke 600 sebelum Masihi, barulah duit shilling yang pertama diciptakan dan ianya rasmi digunakan di dalam sesebuah institusi kerajaan. So dalam garis masa 800 ke 600 sebelum Masihi itu ada dua kerajaan yang telah menciptakan duit shilling, yang di mana yang pertama adalah di China, yang di mana mereka membuat duit shilling dengan menggunakan campuran logam seperti tembaga, gangsa dan juga besi. Bentuknya bulat dan di bahagian tengah mesti akan ada lubang yang berbentuk square ataupun dalam bahasa Melayu segi empat tepat, guys. Yang kedua pula adalah kerajaan Lydia yang bertempat di Turki. Mereka menggunakan campuran emas untuk membuat duit shilling. So pada masa tu duit belum digelarkan sebagai ilusi, guys. Duit bukan ilusi. Sebab apa? Sebab duit shilling yang diperbuat daripada 1 gram emas, ianya akan bernilai 1 gram emas. Maksudnya kalau korang timbang duit shilling yang diperbuat daripada 1 gram emas, kalau korang timbang duit shilling tu dengan emas tulen yang beratnya 1 gram, memang akan sama, guys. Sebab bahan dalam duit shilling tu adalah emas. Bahan yang digunakan untuk buat duit shilling tu adalah emas. So at that time duit bukan ilusi, guys. Jumlah duit tu memang jumlah
jumlah yang betul. Akan tetapi, raja-raja dan juga pemerintah di seluruh dunia pada zaman tu dah mula perasan sesuatu yang menakjubkan pasal duit shilling, yang di mana mereka dah kenal pasti, mereka dah perasan yang lagi banyak mereka memiliki duit shilling tu, lagi besar pengaruh dan kuasa yang mereka akan dapat. So, daripada menggunakan emas sahaja untuk membuat duit shilling, mereka telah mencampurkan emas dan juga silver untuk membuat duit shilling yang baru, dan mereka chop di atas duit shilling tersebut dengan menggunakan beberapa jenis corak ataupun gambar yang berlainan sebagai tanda jumlah duit shilling tersebut. Berlainan gambar, berlainan nilai, guys. Mereka mula menukar bahan untuk membuat duit shilling dengan menggunakan bahan-bahan yang lebih murah, dan semakin lama semua jenis duit shilling lebih murah daripada nilai yang ada pada corak ataupun gambar yang telah dicopkan, guys. Tadi kan Khairul ada explain pasal corak ataupun gambar menunjukkan nilai duit shilling tu kan. Akan tetapi corak ataupun gambar tu hanya sebagai gambaran untuk menilai berapa jumlah duit shilling tu, guys. Tapi bahan untuk membuat duit shilling tu adalah bahan yang jauh lebih murah daripada nilai corak dan gambar yang telah dicopkan di atas duit shilling tersebut, guys. Korang faham kan? So, dekat sinilah bermulanya era duit adalah ilusi. Nilai duit shilling yang mereka buat tu tidak lagi ditentukan oleh nilai bahan yang digunakan untuk membuat duit shilling tersebut. Nilai duit shilling tu adalah nilai yang telah ditentukan oleh pemerintah dan juga bank. Dia orang yang tentukan nilai itu semua. So, andai kata kalau mereka cakap nilai satu duit shilling bersamaan dengan 1 gram emas, itulah nilainya. Walaupun bahan yang digunakan untuk buat satu duit shilling tu jauh lebih murah daripada harga ataupun nilai 1 gram emas. So, daripada duit shilling bertukar kepada duit kertas pula. Sebab apa? Sebab para pedagang yang berdagang di luar negara, mereka terlalu berat untuk mengangkut duit shilling yang mereka bawa tu. Jadi, dekat situlah bermulanya duit kertas diciptakan, guys. So, duit kertas yang kita guna sekarang ni telah diciptakan oleh kerajaan China sejak daripada 1300 tahun yang dulu, iaitu pada abad ke-7 ataupun sekitar tahun 700 Masihi. Dan pada tahun 1853, United Kingdom telah mencipta duit kertas yang telah dicetak keseluruhannya, guys. So, itu adalah sedikit intipati berkaitan dengan sejarah penciptaan duit. Sejak daripada raja-raja kuno sehinggalah ke kerajaan moden sekarang ni dekat seluruh dunia, termasuk sekali dengan semua bank dekat dunia ni, duit adalah ilusi, guys. Sebagai contoh, apa yang korang boleh beli dengan duit RM100 Malaysia? Korang boleh beli sebiji gitar, korang boleh beli barang dapur, korang boleh beli speaker, korang boleh beli headphone. Tapi kos untuk mencetak duit kertas RM100 hanyalah 16 sen sahaja. It is an illusion. Seluruh dunia menggunakan konsep ni sampai kan semua orang tak perasan yang duit itu adalah ilusi. Dan sama juga macam raja-raja pada zaman kuno, mereka dah faham kuasa yang ada pada duit, maka mereka buat lebih banyak duit shilling. Dan perkara itu berlaku pada kerajaan-kerajaan yang ada di dunia pada zaman sekarang ni. Mereka mencetak lebih banyak duit sebab mereka dah faham kuasa yang ada pada duit, guys. Sebagai contoh, kita akan terbang ke Zimbabwe sebab pada tahun 2008 Zimbabwe mengalami hyperinflasi sebanyak 231 juta peratus. Banyak gila, guys. 231 juta peratus bermaksud sebelum mereka mengalami hyperinflasi, harga sebuku roti dekat sana adalah $2 Zimbabwe. Akan tetapi selepas hyperinflasi, harga untuk sebuku roti daripada $2 Zimbabwe kepada $500 juta Zimbabwe. Korang bayangkan, kerajaan Zimbabwe sampai terpaksa untuk print duit kertas baru yang bernilai $100 juta Zimbabwe untuk diedarkan kepada rakyat negara tersebut. Jadi, guys, apa yang membuatkan hyperinflasi dekat Zimbabwe? It is very simple. Diorang print duit banyak gila sebab diorang nak beli barang-barang yang berkaitan dengan ketenteraan seperti senjata api dan sebagainya. Diorang nak beli barang ketenteraan tapi diorang tak ada duit. Jadi diorang print duit dan diorang gunakan duit yang baru diorang print tu untuk membeli kelengkapan ketenteraan. Konsep duit ni simple, guys. It is very simple. Duit ni adalah alat untuk kita tukar dengan barang. Dan bila kita tukar dengan barang, maksudnya duit tu adalah berharga. Duit tu ada harga, duit tu ada nilai, duit tu bernilai. Jadi, jumlah duit yang telah diedarkan oleh sesuatu negara perlu mencerminkan keluaran barangan dan perkhidmatan yang dah sedia ada. So, kalau print lebih banyak duit melebihi daripada tahap permintaan ataupun tahap demand barangan dan perkhidmatan yang dah sedia ada, maka nilai duit
duit tu sendiri akan jatuh. Konsep dia, kalau nak print duit, demand barang ataupun demand servis kena tinggi. Kalau tak ada demand, maksudnya demand tu ada tapi pada level ataupun pada tahap yang sama. Bila kau print lagi banyak duit, nilai mata wang kau akan jatuh. So itulah yang dinamakan sebagai inflasi. So itulah yang terjadi dekat Zimbabwe. And bukan setakat dekat Zimbabwe je, dekat Venezuela pun jadi juga macam dekat Zimbabwe. Hyperinflasi. Duit kertas dah tak ada nilai. Sampaikan duit kertas mereka buat beg untuk dijual sebagai cenderamata kepada pelancong-pelancong yang datang. Teruk gila guys. Duit tu dah tak ada nilai sampai diorang buat beg. Korang bayangkan duit RM100 Malaysia dibuat beg banyak-banyak. So, apa yang Carol nak sampaikan dekat sini adalah semua negara di dunia print duit, termasuk dengan negara Malaysia sekalipun print duit juga. Jadi semakin banyak duit dicetak ataupun diprintkan, maka nilai simpanan yang kita ada, yang kita simpan duit tu akan berkurangan. Nilai dia tu akan kurang disebabkan oleh kenaikan harga barang. Sebagai contoh, harga barang dulu dengan harga barang sekarang jauh beza guys. Kita ambil 10 tahun lepas je, tak payah lama sangat, 10 tahun lepas je, harga untuk sepinggan nasi goreng kampung RM4 ke RM5. Tapi kalau sekarang, harga untuk sepinggan nasi goreng kampung dah cecah RM8 ke RM10 Malaysia. Itu dekat warung tau guys. Kero tak pandai sangat pasal ekonomi, tapi Kero cakap ni berdasarkan fakta, and segala sumber yang Kero dapat, Kero ada sediakan di dalam description di bawah guys. Korang just tekan je. Punca terjadinya inflasi ada banyak. Sebagai contoh, demand untuk satu-satu barang tu tinggi, tapi barang tu tak banyak untuk disupply kepada rakyat. Maka barang tu tak banyak, maka harga akan naik. Supply disruption ataupun gangguan bekalan. Benda ni terjadi ketika pandemik COVID-19. Barang-barang makanan jadi mahal sebab kilang-kilang makanan banyak yang tutup sebab kena kuarantin. And bila kilang tutup, stok barang tak banyak. Bila stok barang tak banyak, stok limited, tapi ramai yang cari barang tu, maka harga pun naik. Basic ekonomi. And kalau kita nak cerita memang banyak lagi lah. Tapi terlebih print duit pun salah satu punca kepada terjadinya inflasi. Video ni bukan bertujuan untuk menakut-nakutkan orang ramai, tapi ianya bertujuan untuk, yang pertama, Carol nak bagi korang faham apa maksud duit yang sebenar, yang di mana ianya adalah medium ataupun alat untuk kita bertukar barang. Yang kedua pula adalah kita boleh discover tentang sejarah asal-usul penciptaan duit. Dan yang ketiga adalah Carol just nak orang faham apa itu inflasi. So, itu saja untuk video kali ini. See you next time. Assalamualaikum.